Kereta ni mileage 111,000. Tengok condition dia punya thermostat dia macam mana. Tu kan bocor teruk tu. Untuk Mercedes W213 pakai enjin M274. Common issue tak lain tak bukan thermostat. Cuma untuk W213 top of 5, korang punya thermostat kalau nak buat replacement, kita kena buka intake. Kalau korang pengguna A-Class, ZLA dan juga JLA, kita terpaksa untuk turun subframe. Kami Transmatic Autobest lebih menyarankan untuk turun subframe sebab intake ni banyak komponen-komponen plastik. Kita nak elakkan daripada benda tu patah. Ada video-video kita yang lepas yang kita ceritakan pasal orbital housing dan juga thermostat housing leaking. Ada yang komen buatan Jerman dulu lagi tahan berbanding dengan buatan Jerman yang sekarang. Dan ada juga berpendapat kenapa Mercedes ni dah tahu benda plastik repot, dia still keluarkan yang baru original pun plastik juga. Okey, untuk pengetahuan korang, thermostat Mercedes dia ada sensor. Dia ada sensor dekat sini. Ni. Jadi cuba korang bayangkan thermostat ni diperbuat daripada besi. Korang boleh bayangkan temperature tu nanti dia akan jadi lari. Temperature korang kemungkinan akan jadi overheat, sedangkan kereta korang tak ada apa-apa masalah pun. Sebab apa? Sebab thermostat ni dia perbuat daripada besi, coolant tu panas, automatik dia punya bacaan kat sini akan lari. Disebabkan korang, ni kita orang beli satu contoh untuk bagi fahaman kat korang. Ni adalah thermostat housing, dia perbuat daripada besi. Tapi apa yang bezanya thermostat plastik dan juga thermostat besi ni? Adalah sensor. Dekat sini tak ada sensor. Berbanding dengan Mercedes punya ada sensor. So that's why kalau thermostat housing diperbuat daripada besi dan ada sensor dekat sini, automatik data tu akan lari. So sebabkan itu, setakat ni Mercedes-Benz tak keluarkan lagi thermostat besi. Cumanya untuk part-part yang lain, hose Mercedes dah ada keluarkan. Untuk W212 biasa leaking dekat pipe sabit lah kita panggil, itu dah keluarkan yang besi punya. Cuma thermostat je belum lagi. Jadi kepada korang, mileage kereta dah 80,000, 100,000, macam kereta ni 111,000. Korang dah boleh standby untuk buat repair berkaitan dengan water cooling system. Tak kisahlah water pump ke, thermostat ke. Korang yang mencari bengkel yang memfokuskan Mercedes, korang boleh datang ke Transmatic Autobest. Kami berada di Taman Putera Beranda Puchong. Cawangan kedua kami di Transmatic Autobest Nilai SME Business Park Nilai Impian. Dan juga yang berada di sekitar Lembah Kelang, Transmatic Automotive berada di Seksyen 15 Shah Alam. Sebarang pertanyaan, idea, pendapat, kau boleh komen dekat bawah. Assalamualaikum.